Baik, saya akan kongsikan hadis Nabi tentang tanda hari kiamat. Diangkatnya ilmu sehingga kebodohan bermaharaja lela. Dalam hal ini, Nabi SAW pernah bersabda pada kita semua. Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda terjadinya hari kiamat, iaitu diangkatnya ilmu, kebodohan bermaharaja lela. Banyaknya orang yang minum minuman keras dan zina dilakukan dengan terang-terangan. Hadis riwayat Muslim. Hari ini kita boleh lihat berapa ramai umat Islam yang sangat jahil. Sehingga ilmu-ilmu asas fardu ain seperti mandi wajib pun ramai yang keliru, tak faham dan akhirnya merosakkan ibadah mereka. Tiada lagi sifat kegairahan untuk mendalami ilmu agama. Ramai yang sanggup berhabis duit dan masa untuk belajar ilmu-ilmu yang boleh membantu mereka untuk cari kerja, namun ilmu agama diabaikan begitu sahaja sehingga Al-Quran tak lancar, mandi wajib tak reti, solat tak faham maksud, zakat keliru dan sama waktu dengannya. Akhirnya akibat kejahilan dan kebodohan yang bermaharaja lela ini, wujudnya budaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.